Hasil tambah dua nombor ialah 75. Hasil tambah dua nombor 75. Perbezaan dua nombor ialah 33. Hasil tambah dua nombor. Kita tak tahu dua nombor tu nombor apa. Kita letak X dan Y. X tambah Y awak akan dapat 70. Perbezaan, maksud perbezaan ialah tolak. X tolak Y awak akan dapat 30. Bila kes macam ni, awak tak boleh guna matrik Awak guna sama ada nak guna penggantian ataupun penghapusan. Bila awak dah main shift soft, guna je lah penggantian. Okey, ini persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. Ambil je sama ada nak ambil daripada 1 ataupun ambil daripada 2, tak ada masalah. Saya ambil dari 2. Dari 2, X sama dengan Y tambah 33. Ataupun 33 tambah Y, sama je. Jadikan dia persamaan yang ketiga. Disebabkan persamaan ketiga ni hadir daripada persamaan yang kedua, awak tak boleh ganti dah dalam 2. Awak kena ganti dalam 1. So, saya ambil 1. Dari 1, X. X gantilah. X, Y tambah 33. Buat kurungan. Kalau tambah, tak buat pun tak apa. Kalau tolak, wajib buat. Sebab ada beza. Y tambah 33 tambah Y sama dengan 75. Guna shift soft, dapatkan berapa nilai Y? Berapa Y? Y awak akan dapat 21. Okey. Kemudian Y 21 ganti. Yang ini nak ganti mana-mana pun dah boleh. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Saya ambil 3 lah. Mudah ke? Saya terus ambil dari 3. X sama dengan 21 tambah 33. So, X sama dengan 54. Okey. Markah. Satu markah ada salah satu ni, satu markah. Dia sepatutnya 4 markah dekat sini. Ni dia bagi berapa markah? 3. Sekejap, saya tengok. Soalan nombor 3. 3 markah. 3 markah. Sini 1 markah. Betul dua-dua X dan Y ni untuk 1 markah. 3 markah sahaja. Dia kalau biasa dah biasa 4 markah. Tak apalah. Okey, boleh? Ada nak tanya? Ada, sekejap ya.